Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Okey, baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Nazwa Niza binti Yahya. Saya Rashika Nur Ain binti Rashidi dari kelas PPS 11. Okey, baik, hari ini kami akan membentang dan menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel tempawan yang sudah kami pilih. Yang bertajuk Pembentukan Karakter Guru dalam kalangan pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang pertama sekali, saya akan membentangkan bahagian abstrak dalam artikel ini. Bagi keutuhan wacana, teks mempunyai struktur yang lengkap bermula dengan latar kajian, kaedah dapatan dan juga cadangan. Penyampaian idea yang tersusun secara logik iaitu bermula dengan isu, tujuan kajian, sampel, kaedah, dapatan dan juga cadangan. Setiap perenggan mempunyai fokus yang jelas iaitu menerangkan bahagian-bahagian yang penting dalam laporan kajian. Maklumat statistik dan huraian sokongan menjadikan wacana yang kukuh dan juga berautoriti. Pengakhiran teks juga mengukuhkan wacana dengan memberikan cadangan lanjutan untuk penyelidikan. Seterusnya, bagi kemahiran membuat rujukan, teks dalam kajian ini menyebut kaedah dan juga instrumen kajian iaitu soal selidik yang menunjukkan asas kepada sumber data. Perincian statistik seperti min 3.93, SP 49 dan jumlah responden menunjukkan penggunaan data empirikal sebagai rujukan. Pernyataan dapatan seperti tingkah laku tidak berintegriti seperti menipu peperiksaan lewat ke kuliah disokong dengan bilangan responden yang tepat. Walaupun tiada rujukan yang bertulis seperti penulis atau tahun, teks masih menunjukkan kemahiran menggunakan data kajian sendiri sebagai rujukan. Cadangan kajian lanjutan juga menunjukkan kesedaran tentang keperluan rujukan kualitatif bagi mengukuhkan dapatan. Dan seterusnya, yang ketiga adalah kejelasan dalam penulisan. Penggunaan kata hubung seperti seterusnya, kajian ini, dapatan, oleh itu mengumpulkan idea dengan baik. Ayat-ayat juga disusun supaya tidak bersifat putus-putus, menjadikan pembacaan yang lebih lancar dan juga beraliran. Istilah penting seperti pembentukan karakter, pelajar IPGM, integriti diulang secara terancang untuk mengekalkan kesepaduan makna. Fakta dan juga statistik disampaikan mengikut urutan yang logik bagi memudahkan pembaca memahami masalah dan juga perkembangannya. Huraian tentang 3 isu integriti dikemukakan secara jelas dan juga berkadar dengan kesinambungan idea sebelumnya. Cadangan juga diberikan selepas dapatan menunjukkan aliran penulisan yang teratur dan juga mudah untuk difahami. Okey, baik. Saya akan menerangkan tentang rangka pengenalan. Analisis ini penting untuk menilai keberkesanan artikel akademik dalam menyampaikan maklumat secara profesional dan berkesan. Dalam artikel yang telah kami analisis, kami dapati bahawa keutuhan wacana dikekalkan melalui pengenalan yang jelas, perkembangan idea yang tersusun, kohesi bahasa, hubungan idea dengan konteks pendidikan semasa. Untuk pengenalan yang jelas, penulis menerangkan konsep karakter guru dengan menyertakan rujukan yang kukuh. Untuk perkembangan idea yang tersusun pula, setiap perenggan membawa idea baharu yang saling berkait rapat tanpa lompatan makna. Untuk kohesi bahasa pula, penggunaan penanda wacana seperti selain itu, di samping itu dan justeru membantu menjadikan tulisan lebih mengalir. Okey, untuk hubungan idea dengan konteks pendidikan semasa pula, ia menjadikan perbincangan relevan dan berfokus. Secara keseluruhan, artikel menunjukkan susunan perenggan yang mantap dan memenuhi ciri keutuhan wacana akademik. Okey, seterusnya, dari aspek sumber rujukan pula,
artikel menggunakan sumber akademik yang relevan seperti buku, jurnal dan artikel penyelidikan. Seterusnya ialah menyediakan rujukan dalam gaya APA 7, edisi 7. Yang seterusnya, mengaitkan rujukan dengan isi perbincangan, bukan sekadar meletakkan nama sahaja. Dan akhir sekali, rujukan digunakan untuk menyokong hujah, bukan sekadar hiasan. Namun, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan seperti memperbanyakkan rujukan terkini dan penggunaan citation dalam perenggan secara lebih konsisten. Dari segi kejelasan penulisan pula, artikel menggunakan bahasa formal, tepat dan bersifat akademik. Seterusnya, struktur ayat adalah mantap, tidak berbelit dan mudah difahami. Justru itu, istilah pendidikan dan pedagogi digunakan dengan tepat mengikut konteks. Akhir sekali, penjelasan disampaikan dengan jelas. Ia dapat menunjukkan kefahaman mendalam terhadap topik. Kejelasan penulisan ini membantu pembaca memahami idea utama tanpa kekeliruan. Seterusnya, kita pergi kepada pernyataan masalah dalam artikel ini. Yang pertama sekali, keutuhan wacana. Teks dalam artikel ini mempunyai tema yang jelas, iaitu cabaran untuk melahirkan guru berkarakter pendidik. Penyampaian hujah disokong oleh 3 contoh kes salah laku guru yang benar-benar berlaku pada hari ini. Wacana juga dibina secara tersusun dan juga kukuh, iaitu bermula dengan isu, persepsi masyarakat, impak media massa, contoh kes dan juga implikasi. Setiap contoh menambah kekuatan argumentasi, menunjukkan bahawa isu salah laku guru bukanlah kes yang terpencil. Penggunaan rujukan berita juga menjadikan wacana lebih meyakinkan dan juga berautoriti. Penulis juga berjaya menunjukkan kaitan antara salah laku guru dan juga kemerosotan imej profesion keguruan dan mengekalkan fokus wacana. Yang kedua, kemahiran membuat rujukan. Ketiga-tiga kes disertakan dengan sumber berita yang jelas, iaitu Berita Harian 2019, Berita Harian 2023 dan juga Sinar Harian 2022. Tarikh, lokasi dan juga fakta kes dipetik dengan tepat, menunjukkan kecekapan penulis memetik maklumat daripada bahan sekunder. Rujukan digunakan sebagai bukti sokongan untuk mengukuhkan hujah tentang cabaran pembentukan karakter guru. Setiap rujukan memaparkan butiran spesifik seperti jumlah hukuman, tahun kes, jenis kesalahan dan juga tindakan mahkamah. Secara keseluruhan menunjukkan kemahiran rujukan yang memadai dan relevan dengan topik. Dan yang ketiga adalah kejelasan dalam penulisan. Penggunaan penanda wacana seperti contohnya, seterusnya, kes lain memastikan ayat-ayat yang saling menghubungkan hujah. Idea mengalir dengan lancar daripada satu kes ke kes berikutnya. Pengulangan istilah guru salah laku dijatuhi hukuman mengekalkan kepadatan makna dan juga konsistensi. Teks juga dimulakan dengan masalah umum, kemudian bergerak kepada bukti khusus, menunjukkan struktur yang logik yang juga koheren. Setiap kes yang juga dibentangkan relevan dengan tema utama, iaitu cabaran pembentukan karakter guru. Kesinambungan idea berjaya menimbulkan gambaran bahawa salah laku guru memberi kesan besar terhadap persepsi masyarakat yang menjadikan penulisan jelas dan juga mudah difahami. Okey, seterusnya dari aspek keutuhan wacana, penulisan dalam bahagian objektif dan persoalan kajian menunjukkan struktur yang tersusun, logik dan juga jelas. Pertama, perenggan objektif kajian dimulai dengan kenyataan umum sebelum bergerak kepada objektif khusus.
Ini menunjukkan penyusunan idea secara hierarki daripada makna luas kepada fokus yang lebih terperinci. Kedua, setiap objektif khusus berkait dengan terus kepada 8 aspek karakter guru, menjadikan wacana saling berkait dan tidak terputus. Ketiga, persoalan kajian ini ditulis dalam bentuk soalan yang tepat dan berkaitan secara langsung dengan objektif kajian. Ini menunjukkan adanya koheren antara objektif, persoalan dan matlamat penyelidikan. Keempat, penanda wacana seperti sejauh manakah, apakah dan adakah membantu menunjukkan kesinambungan idea antara persoalan kajian, sekaligus ia mengekalkan kohesi dalam penulisan. Secara keseluruhan, bahagian ini mempunyai keutuhan wacana yang baik kerana semua idea bergerak dalam aliran yang terancang, tidak bercanggah dan menyokong tujuan kajian. Okey, seterusnya, dari segi rujukan, bahagian objektif dan persoalan kajian tidak memerlukan rujukan langsung kerana ia adalah pernyataan yang ditetapkan oleh penyelidik. Walau bagaimanapun, dari perspektif analisis penulisan akademik, penulisan ini konsisten dengan standard penyelidikan di mana objektif kajian biasanya tidak disertakan rujukan. Namun, artikel boleh diperkukuh jika penulis menambah satu atau dua rujukan tentang kepentingan pembentukan karakter guru. Contohnya berdasarkan teori pendidikan atau model sahsiah guru. Untuk bahagian analisis kejelasan penulisan pula, dari aspek kejelasan, ayat ringkas, tepat dan tidak berbelit. Seterusnya, penggunaan istilah seperti penerapan, karakter guru, nilai kendiri, jati diri dan aspek karakter menunjukkan keberkesanan dari segi istilah akademik. Justru itu, struktur ayat mudah difahami dan terus kepada maksud tanpa penjelasan yang berlebihan. Akhir sekali, penggunaan bentuk senarai 1, 2, 3 Roman tu untuk persoalan kajian menjadikan maklumat lebih teratur dan jelas. Perenggan juga bebas daripada ayat kabur atau frasa tidak tepat. Ini memudahkan pembaca memahami hala tuju penyelidikan tanpa kekeliruan. Secara keseluruhan, kejelasan penulisan adalah sangat baik dan sesuai dengan standard artikel akademik. Seterusnya, kita pergi kepada kajian literatur dalam artikel ini. Yang pertama sekali, keutuhan wacana. Teks dalam artikel ini mempunyai tema yang jelas dan juga konsisten, iaitu pembentukan karakter guru melalui teori personality Rogers serta sokongan daripada perspektif pendidikan, Islam dan juga kajian-kajian lepas. Setiap perenggan juga menyumbang kepada idea utama tentang kepentingan karakter guru. Wacana menggabungkan teori, falsafah, nilai dan juga dapatan kajian menjadikan isi yang kukuh dan juga komprehensif. Idea juga dibina secara menyeluruh menunjukkan hubungan antara karakter guru dengan pembentukan jati diri, profesionalism serta keberkesanan pendidikan. Penulisan yang bersifat analitis dan juga informatif sesuai dengan konteks akademik. Untuk kemahiran membuat rujukan, teks dalam artikel ini menunjukkan penggunaan rujukan akademik yang pelbagai seperti buku atau jurnal pendidikan, institusi rasmi, kajian empirikal terkini, sumber ilmiah antarabangsa, perspektif pendidikan Islam dan juga penggunaan rujukan yang relevan dan tepat menyokong kenyataan dan juga hujah yang diberikan. Rujukan digunakan untuk menyokong teori, menyokong konsep, menyokong data empirikal yang menunjukkan kematangan dalam mengintegrasikan pelbagai sumber bagi mengukuhkan penulisan.
Dan yang terakhir sekali adalah kejelasan dalam penulisan. Penggunaan penanda wacana seperti menurut dalam pada itu, selain itu, seterusnya membantu untuk menghubungkan idea. Ayat-ayat juga disusun agar berkait rapat antara teori, kajian lepas dan aplikasi dalam konteks institut pendidikan guru. Pengulangan konsep penting seperti karakter, jati diri, profesionalism dan juga pendidikan karakter membantu mengekalkan kesepaduan makna. Aliran idea yang koheren juga dan mudah diikuti menjadikan teks yang lebih jelas dan juga tersusun. Huraian setiap rujukan dan teori yang dikaitkan semula dengan isu utama iaitu pembentukan karakter guru. Penulisan menunjukkan hubungan yang kuat antara teori dan juga aplikasi meningkatkan koheren keseluruhan kajian ini. Untuk perenggan metodologi pula, untuk keutuhan wacana, terdapat struktur yang jelas bermula dengan pendekatan kajian, populasi dan sampel, instrumen kajian, kesahan dan juga kebolehpercayaan. Seterusnya, setiap bahagian disusun mengikut urutan logik daripada tujuan instrumen hingga ke kebolehpercayaan, memudahkan pembaca memahami proses kajian. Selain itu, terdapat peralihan ayat yang lancar, contohnya selepas menyatakan instrumen, pengkaji terus menerangkan kesahan dan kebolehpercayaan menunjukkan kesinambungan idea yang baik. Untuk sumber rujukan pula, penulis menggunakan rujukan pakar untuk menilai kesahan instrumen, contohnya seperti Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Pensyarah Kanan dan Ketua Jabatan IPG. Penggunaan sumber ini menguatkan kredibiliti kajian kerana melibatkan pandangan profesional yang relevan dengan bidang pendidikan. Walaupun penulis ini menjelaskan sumber rujukan pakar tidak disebut secara eksplisit dalam bentuk APA atau rujukan bibliografi, jadi pembaca perlu tahu sumber rujukan formal untuk meningkatkan kebolehpercayaan akademik. Untuk kejelasan penulisan pula, ayat ditulis ringkas dan tepat. Contohnya, bahagian kebolehpercayaan menyatakan nilai reliability 0.837 dengan jelas. Istilah akademik seperti skala Likert, kesahan kandungan dan reliability digunakan secara betul dan sesuai. Namun, terdapat beberapa ayat yang agak panjang dan kompleks yang boleh dipecahkan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman oleh audiens yang luas. Secara keseluruhan, penulisan ini menunjukkan keutuhan wacana yang baik dengan struktur logik, aliran idea yang tersusun. Sumber rujukan pula yang relevan walaupun boleh diperincikan dalam bentuk APA untuk penulisan akademik. Kejelasan penulisan yang memuaskan, namun beberapa ayat boleh diperbaiki untuk lebih mudah difahami. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian analisis data. Untuk keutuhan wacana, penulisan memaparkan aliran wacana yang tersusun bermula dengan kaedah analisis data SPSS diikuti paparan jadual sampel, dapatan min karakter guru, analisis integriti dan seterusnya respons soalan terbuka. Isu ini disusun mengikut urutan logik kajian iaitu persoalan kajian 1, persoalan kajian 2 dan juga persoalan kajian 3. Interpretasi jadual 2, 3, 4 dan 5 diterangkan dengan jelas menunjukkan hubungan antara data kuantitatif dan juga deskriptif. Wacana memampirkan kekuatan analisis bukan sekadar menyeraikan maklumat tetapi juga menghubungkannya dengan konteks pembentukan karakter guru.
Penulisan konsisten dengan objektif kajian iaitu menilai tahap penerapan karakter guru, mengenal pasti aspek yang perlu penekanan dan juga menilai keberkesanan aktiviti IPG. Penggunaan statistik juga meningkatkan keutuhan hujah yang menjadikannya lebih meyakinkan dan juga berautoriti. Yang kedua adalah kemahiran membuat rujukan. Penulisan artikel ini berada dalam bahagian metodologi dan dapatan. Maka rujukan teori kurang diperlukan. Namun rujukan asas iaitu contoh Nunnally dan Bernstein 1994 telah diberikan untuk justifikasi skala Min. Penggunaan rujukan metodologi tersebut menunjukkan kefahaman terhadap asas statistik dan juga interpretasi Min. Rujukan jelas yang dinyatakan dalam jadual sebagai contoh sumber Nunnally dan Bernstein 1994. Walaupun banyak maklumat lain bersifat dapatan kajian sendiri, penulisan masih menunjukkan kecekapan menghubungkan kaedah analisis kepada sumber asal kajian statistik. Dan yang ketiga, kejelasan dalam penulisan. Terdapat penggunaan penanda wacana yang baik sebagai contoh berdasarkan seterusnya. Analisis data merujuk kepada jadual. Setiap jadual diikuti oleh penerangan tekstual menunjukkan hubungan yang jelas antara data dan juga interpretasi. Ayat transisi juga digunakan dengan berkesan untuk menghubungkan tiga persoalan kajian. Setiap perenggan juga menekankan fokus terhadap pembentukan karakter guru yang menjadikan aliran idea yang konsisten. Huraian jelas, mudah difahami dan juga tepat, terutama dalam menerangkan interpretasi keputusan statistik. Hubungan antara angka, tindakan dan juga kesimpulan dipaparkan dengan jelas yang menghasilkan penulisan yang lebih logik dan juga berfokus. Untuk rangka perbincangan dapatan kajian pula, keutuhan wacana, penulisan ini menunjukkan aliran idea yang logik, bermula dengan ringkasan keseluruhan dapatan, seterusnya menekankan aspek integriti dan diakhiri dengan hasil maklum balas terbuka serta kaitan praktikum. Selain itu, setiap perenggan menyokong idea utama mengenai pembentukan karakter guru, menunjukkan kesinambungan antara konsep kajian dan aplikasi praktikal. Selepas itu, penulis juga berjaya menghubungkan dapatan kajian dengan kajian terdahulu, menambahkan kekuatan naratif dan konteks akademik. Untuk sumber rujukan pula, penulis merujuk kepada beberapa kajian terdahulu seperti Yeni, Ismail dan Roja 2019, Abdul Hamid et al. 2017 dan Syed Ismail Syed Mustafa 2013. Rujukan ini memberikan kredibiliti akademik kerana bersumber daripada kajian yang relevan dalam bidang pendidikan dan pembentukan karakter guru. Walaupun rujukan digunakan dengan baik, penulisan perlu memastikan format APA konsisten. Contohnya penulisan et al. Tu dekat dalam artikel ni dia tulis et noktah all, sepatutnya et lepas tu tak payah noktah, all lepas tu noktah untuk keseragaman akademik. Untuk kejelasan penulisan pula, penulisan jelas dalam menyampaikan dapatan kajian, contohnya penggunaan statistik seperti tahap sederhana tinggi dan 3 aspek integriti yang perlu diberi penekanan. Istilah akademik seperti kompetensi pedagogi, kompetensi profesional dan praktikum digunakan dengan tepat dan relevan. Beberapa ayat agak panjang dan penggunaan koma yang banyak boleh mempengaruhi kefahaman. Penulis boleh mempertimbangkan memecahkan ayat panjang tersebut menjadi ayat lebih pendek untuk mudah difahami.
kesimpulan, secara keseluruhan, perbincangan dapatan kajian ini mempunyai keutuhan wacana yang baik dengan aliran idea yang logik dan konsep dan hubungan antara dapatan kajian dan dapatan kajian terdahulu. Menggunakan sumber rujukan yang relevan untuk menyokong hujah walaupun format rujukan perlu diperbaiki sedikit. Akhir sekali, memiliki kejelasan penulisan yang memuaskan, tetapi beberapa ayat panjang boleh dipermudahkan bagi meningkatkan kefahaman. Seterusnya, kita akan pergi ke bahagian rumusan dan juga cadangan dalam artikel ini. Yang pertama sekali, keutuhan wacana. Bahagian ini menunjukkan kesimpulan yang kukuh selaras dengan keseluruhan dapatan kajian sebelumnya. Idea juga disusun secara berperingkat bermula dengan kepentingan pensyarah menekankan karakter guru, seterusnya penambahbalikan latihan keguruan dan juga cadangan kajian lanjutan, penghargaan, kenyataan konflik kepentingan. Wacana mengekalkan fokus utama iaitu pembentukan karakter guru di IPGM dan juga implikasinya kepada profesion keguruan. Cadangan yang diberikan relevan dan juga logik berdasarkan dapatan kajian menunjukkan keterhubungan antara dapatan dan juga kesimpulan. Penulisan ini mematuhi struktur penutup sebuah laporan atau penyelidikan iaitu kesimpulan, cadangan, penghargaan, konflik kepentingan yang menjadikan wacana lengkap dan juga mantap. Seterusnya, untuk kemahiran membuat rujukan, walaupun tiada rujukan formal, cadangan yang diberikan masih berdasarkan dapatan kajian yang telah dibentangkan sebelumnya, menunjukkan keupayaan menghubungkan dapatan kepada teori dan juga amalan latihan guru, kenyataan tiada konflik kepentingan selaras dengan standard penulisan akademik dan menunjukkan pemahaman terhadap etika penyelidikan. Untuk meningkatkan kemahiran rujukan, pengkaji juga boleh menambahkan rujukan yang berkaitan dengan teori karakter guru, rujukan berkaitan kemahiran insaniah atau latihan guru, rujukan model kompetensi atau etika keguruan. Namun secara keseluruhannya, bagi bahagian kesimpulan, keperluan rujukan adalah minimum dan juga penerangan sudah memadai. Dan yang terakhir sekali, kejelasan dalam penulisan. Terdapat penggunaan pemeranda wacana yang baik seperti berdasarkan keseluruhan dapatan kajian. Selain itu, dengan ini dan juga pengkaji menyarankan ayat berhubung secara lancar dan juga menyampaikan satu idea ke idea yang seterusnya. Teks dalam artikel ini juga memampirkan koheren yang tinggi kerana setiap cadangan berasaskan logik dan relevan dengan objektif kajian, alur penulisan menutup laporan dengan teratur dan juga menyentuh aspek-aspek penting dalam penyelidikan. Idea pembentukan watak guru, kemahiran insaniah, penyelesaian masalah dan juga profesionalism disampaikan secara jelas dan juga penutup memberikan gambaran menyeluruh tentang keharapan kajian menjadikan mesej akhir kukuh dan juga mudah untuk difahami. Okey, untuk rujukan pula, keutuhan wacana. Senarai rujukan ini menunjukkan kepelbagaian dan kesinambungan sumber yang menyokong keseluruhan kajian berkaitan pembentukan karakter guru. Terdapat keseimbangan antara teori akademik, kajian empirikal dan contoh situasi sebenar melalui jurnal, buku, kertas kerja dan laporan berita. Struktur rujukan pula tersusun mengikut abjad, nama pengarang, memudahkan pembaca mencari sumber dan menilai kredibiliti hujah yang dibina dalam penulisan. Untuk sumber rujukan adalah relevan dan terkini, meliputi kajian akademik tempatan dan antarabangsa. Contohnya, Abdul Hamid et al. 2017 dan Syed Ismail Syed Mustafa 2013 menyokong topik kompetensi dan pembentukan karakter guru. Selain itu,
Zulkoni et al. 2018 dan Character Education Organization 2016 memberikan perspektif tentang strategi pendidikan karakter. Justru itu, sumber berita terkini seperti Berita Harian 2019, 2023 dan Sinar Harian 2022 memberi contoh realiti profesionalisme guru. Kepelbagaian sumber ini menguatkan kredibiliti penulisan dan menunjukkan bahawa penulis mengintegrasikan teori, bukti empirikal dan konteks praktikal. Untuk kejelasan penulisan pula, setiap rujukan jelas menyatakan pengarang, tahun, tajuk, sumber dan pautan jika adalah, memudahkan pembaca menelusuri sumber. Selain itu, istilah akademik dan konteks sumber mudah difahami. Contohnya jurnal pendidikan, panduan praktikum dan laporan media. Beberapa aspek boleh diperbaiki untuk keseragaman format APA edisi yang ke-7. Seperti et al, sepatutnya ditulis et al. Dia kan tulis et noktah al, sepatutnya et al. Tanpa noktah di tengah-tengah. Penulisan nama jurnal dan pautan berita perlu konsisten dengan huruf besar dan kecil serta penyingkatan yang betul. Kesimpulannya, senarai rujukan ini menunjukkan keutuhan wacana yang baik, menyokong idea kajian dengan pelbagai jenis sumber. Sumber rujukan adalah relevan, terkini dan kredibel, memberikan asas teori dan contoh praktikal. Kejelasan penulisan rujukan memuaskan, tetapi perlukan sedikit penyesuaian untuk mematuhi format APA edisi ke-7 secara konsisten. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.